Cantiknya langit petang ni, Sufi. Dah nak masuk waktu maghrib dah tu. Kenapa lampu masjid terang sangat malam ni? Macam ada orang dekat dalam je. Tapi tadi aku tak nampak siapa-siapa pun. Jangan-jangan... Sufi, pagar dia terbuka. Usop, kita kena masuk. Pastikan siapa dekat dalam. Kita tengok je kejap. Kalau ada apa-apa, kita lari tau. Kosong. Tapi kenapa lampu semua dah menyala? Dengar tak tu? Aku dengar. Bayang tu bergerak. Ya Allah, apa tu? Lampu dia berkelip lah. Usop, aku takut lah. Tak apa, aku tengok. Aku ikut belakang kau. Pakcik rupanya. Kami ingatkan tadi. Pakcik pasang lampu awal supaya orang rasa tenang datang masjid. Oh, macam tu rupanya. Baiknya, pakcik. Kami nak tolong pakcik boleh? Bahagian tingkap ni biar aku lapkan. Aku susun sejadah. Rupanya bukan misteri pun. Tapi kebaikan yang tersembunyi.